Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap semua yang berada pada malam ni dalam keadaan sihat walafiat. Saya harap semua ada bawa buku tulis pink. Boleh Okey, saya nak semua orang jawab apa yang saya paparkan ni. Ada 7 soalan. 7 soalan ni merupakan soalan yang saya keluarkan balik daripada peperiksaan pertengahan tahun hari tu. Sebab kebanyakannya memang ada yang salah. Nak kata perfect semua betul, tak ada. Ada je yang salah dalam 7 soalan yang dikeluarkan ni. Sama ada soalan objektif ataupun soalan menyambungkan, ada yang salah. Terutamanya dekat bahagian soalan nombor 3 tu dengan soalan nombor 4. Dengan soalan nombor 2 tu, kebanyakannya salah. Yang 1, 5, 6, 7 tu adalah yang betul. Yang lain tu semua salah. Jadi sekarang ni saya bagi awak masa lebih kurang dalam 5 minit untuk awak jawikan perkataan tu sekarang. 5 minit 5 minit jawikan perkataan tu dekat dalam dalam awak punya buku tulis pink tu. Tuliskan hari dan tarikh. Saya lupa pula nak tulis hari tarikh kat sini. Ini hari apa? Jumaat 26 hari bulan 7 tahun 2024. Jumaat, kenapa pula saya tulis dalam tu? Jumaat Jawi tulisan Jawi. Tulisan Jawi. Jumaat. Okey. Jumaat. Titik tak ada. Tak nampak. Jumaat 26 bulan 7 2024. Soalan dia ialah jawikan. Jawikan ni pun sepatutnya tulis dalam Jawi ni. Saya pula tersilap. Saya tulis jawikan. Ada balik. Sebab on the spot je ni saya ni, sebab kebetulan saya tengah buat soalan kuis, ada tetamu. Jadi tu yang terkejar-kejar juga ni. Buat ni, tu yang saya pun tak sempat pula tadi. Jawikan jim alif waw ya titik. Kenapa titik dia macam tu? Jawi kan. Jawikan. Betul awak tulislah kat bawah dia. Nombor 1 online, nombor 2 perubahan, nombor 3 mengakibatkan, keempat kebijaksanaan, kelima kemajuan, keenam pembangunan, ketujuh berlandaskan. 5 minit 5 minit. Sekarang ni pukul 8.34, maknanya lebih kurang dalam 8.40 lah. Lagi 6 minit. 8.40 saya minta awak bacakan dia punya apa nama tu? Ejaan dia.
Ya, kena tulis. Okey, apa dia punya jawapan? Sama dengan apa? Sama dengan yang baru masuk, Delisha, apa ni? Jauhikan perkataan, 7 perkataan ni. Jauhikan semula. Tulis dekat dalam buku pink. Kalau tak bawa buku pink, tuliskan dekat dalam kertas kosong. Saya bagi sampai pukul 8.40. So ada lagi 4 minit. Sebab daripada tadi lagi saya dah bagi. 8.40 kita berhenti, kita nak tengok jawapan. Amira dah siap ke? Okey. Ada berapa minit lagi? 3 minit lagi. Dah siap Ustazah. Okey, tunggu kejap sebab ada yang baru masuk. 8.40 kita bincang jawapan dia. Sebab saya kena bincang juga jawapan apa ni, soalan ni. Sebab bila ramai sangat yang salah masa periksa hari tu, sebab tu saya kena tunjukkan dia punya cara dia. Tunjukkan kenapa salah. Di penghujung sekarang kita ada kuis, tapi bukan tentang ni lah. Sebab yang ni kita hari tu dah ada kuis. Kita masuk tajuk lain. So ada kuis lah tentang tajuk baru kita. Sebelum masuk tajuk baru, saya kena settlekan yang periksa awak ni. Siapa guna laptop dekat sini? Kat dalam ni siapa guna laptop? Oh, Amira dah salah guna laptop. Cuba awak try dekat awak punya laptop tu, cuba awak buka Jamboard. Dekat bahagian activities tu dia ada whiteboarding. Ada jumpa tak? Cuba awak tekan whiteboarding tu. Cuba awak type, awak menulis menggunakan boleh, awak boleh buat. Awak jauhikan dekat awak punya tu. Boleh? Ustazah, Ha, dekat situ dia tulis start new whiteboard new whiteboard. Sebab saya takut nanti kalau awak guna apa nama tu, phone, takut paparan dia kecil. Lepas tu Ustazah macam nak tulis? Pakai awak punya, awak sekarang ni guna apa? Awak guna, sama ada awak guna jari ataupun awak guna mouse? Saya guna mouse. Guna mouse, cubalah dengan mouse. Memang agak ketat sikit lah, macam kaku sikit awak punya tulisan tu. Cubalah sebab Dia kalau nak
Dia kalau nak tulis dia tekan yang bentuk pen tu kan? Tekan yang bentuk pen tu. Yang paling atas Macam mana tu. Ustazah nak tengok? Tak apa, awak buat je dulu. Nanti saya suruh awak share, saya berhentikan share ni. Awak share, saya punya ni akan tertutup. Sekejap. Ah. Tulis apa Ustazah? Awak tulislah jawapannya apa yang awak tulis. Jawi kan tu. Awak tulis je 77, tak payah bahasa Melayu dia. Awak tulis yang dia punya Jawi tu je. Ustazah susah. Dia kena ada pen senang dia. Kalau ataupun ada sesiapa yang dia guna dia guna tab ke, kalau tab kan dia ada pen kan, dia lebih senang lah kalau ada yang sekarang ni. Apa dia? Bila saya tekan link Ustazah, dia keluar, dia minta akses. Akses apa? Akses apa tu? Download. Download apa? Download papan tu. Oh, kena download pula. Oh, sebab saya rasa sebab ni. Sebab tak gunakan email MOE. Delima. Kalau guna Delima, dia bagi free. Kalau awak masuk tadi, Google Meet tadi menggunakan email MOE, email Delima tu kan, dia bagi free. Macam saya ni, saya tak ada kena download pun, terus je boleh guna. Tu antara kelebihan dia lah kalau guna Delima ni. Okey, dah habis. Dah 8:41 dah. Okey. Sekarang ni saya nak, saya tak sempat nak apakan awak punya nama tadi untuk saya pilih. Siapa nak jawab soalan nombor 1? Okey, Khairin. Khairin macam lag je. Okey. Khairin. Boleh Khairin? Bacakan saja. Bacakan saja apa dia, macam mana ejaan online. Alif, hamzah, waw, nun, lam alif, ya, nun. Kejap azan lah kat sini. Kejap tau. Berhenti kejap azan.
Okey, semula. Khairin. Okey, semula Khairin. Alif, waw, nun, lam alif, hamzah, ya, nun. Alif, waw, nun. Ha? Lam alif, ya, hamzah, ya, nun. Hamzah, ya, nun. Macam ni. Betul? Awak tengok buku ke? Tak. Tak, okey. Okey, betul. Siapa yang jawab jawapan dia macam ni, maknanya awak boleh tandakan right dekat awak punya buku. Kalau yang salah, awak kena buat pembetulan sebanyak 3 kali untuk satu kesalahan disebabkan benda ni kita dah banyak kali ulang. Sebelum periksa dah belajar. Lepas tu masa sebelum hari sebelum nak periksa, minggu sebelum periksa pun kita dah ulang. Dalam kuis dah ulang. Tapi masih salah lagi kan. Okay. So siapa yang salah buat pembetulan. Siapa yang betul tahniah. Okay, kemudian soalan nombor 2. Siapa nak jawab? Siapa? Amirul. Macam mana ejaan dia? Pa. Ro. Wow. Ba alif. Nun. Okey. Betul ke salah? Siapa yang jawab macam ni? Okey. Dekat sini yang kebanyakannya rata-rata tak silap saya ada seorang je yang saya jumpa. Seorang je yang saya jumpa betul daripada keseluruhan kelas. Awak ada lebih kurang dalam 61 orang. Kan? 61 orang, seorang je yang betul dekat soalan objektif ni. Sebab yang soalan ni saya dah tekankan masa dalam kajian itu. Saya kata dia berdasarkan sebutan. Kita sebut biasanya dalam bahasa Melayu kita sebut perubahan. Dah memang itu kita punya bacaan harian kita. Tapi dalam Jawi dia tak sebut sebagai perubahan. Dia sebut perubahan. Bila kata perubahan, kita tengok dekat sini kalau perubahan dekat sini bila kata ada alif. Ada alif lepas tu bahan. Okey, dekat sini kenapa salah bahan ni? Sebab dekat sini perubahan ni, bah ni adalah satu perkataan apa yang dikatakan tu saya dah tiba-tiba saya lupa. Yang bila dia duduk dekat tengah. Perkataan yang ada Allahu Akbar kabira. Maksudnya dia duduk tengah-tengah tu maksudnya contohnya si kat tu KAT. Bila KAT tu dia buang. Ni tak ada alif kat sini sini. So dekat sini tak ada alif. Maknanya dia terus paro alif waw ba terus sambung dengan ha nun. Boleh faham pa ro alif waw ba ha nun. Perubahan. Ni adalah jawapan yang betul. Okey, siapa yang salah awak tolong betulkan mengikut yang jawapan yang saya buat ni. Yang ni salah. Awak boleh nampak kenapa salah. Kenapa kat sini kena buang A ni. Sebab dia, itulah saya tak ingat lah. Allah time ni lah nak lupa. Dah lama tinggal kan. Itulah tu. Saya dah tak ingat dah. Tapi kalau misal kata kalau ni dia ada huruf A di tengah. Contoh macam ni. Dia alif tu dibuang. Apa nama dia dah tak ingat. Apa nama dia? Tak ingat lah nama. Allah. Nanti kalau saya ingat nanti saya beritahu balik. Okey, boleh Okey, seterusnya nombor 3, siapa nak jawab? Saya nampak tadi Ryan. Mana Ryan? Sini. Okey Ryan, macam mana nak eja mengakibatkan?
Mim. Mim. Ya. Ya. Ho. Wo. Okey. Alif. Alif. Kaf. Kaf ke kof? Kaf. Eh. Okey. Kaf. Ya. Ya. Ba. Alif. Ba. Alif. Ta. Nun. Ta. Nun. Okey. Ni. Apa bunyi dia ni? Mengakibatkan ke bunyi dia? Salah. Humaira kata salah. Dia kata tak. Apa bunyi dia ni? Mirakibatan. Okey, macam mana cara nak eja yang betul? Okey. Meng. Yang pertama kita kena ambil ni dulu. Meng. Meng. Macam mana nak eja meng? M ni adalah huruf mim, betul? Okey, mim. Meng. Nga. Takut je sebenarnya terlupa nga ni sebenarnya ni. Nga ni adalah huruf NG. Bila ada NG, dia adalah huruf nga. Meng. Lepas tu akibatkan. Akibat. Akibat ni perkataan pinjaman daripada bahasa Arab kan. Meng. Meng. Lepas tu ain. Alif. Meng. Lepas tu qaf. Sebab dia adalah perkataan bahasa Arab. Dia tak ada guna kaf Qi. Tak ada. Mengakibat. Ta. Kan? Okey. Saza, lepas kof tu ada ya ke? Apa dia? Lepas kof tu ada ya ke? Tak ada. Ba? Tak ada. Sebab perkataan ni adalah, akibat ni adalah perkataan bahasa Arab. Dia tak ada. Dia ain, alif, qaf, bata je. Asal soalan ni adalah yang kat ujung tu. Masa kalau awak ingat awak buat soalan ni adalah soalan terakhir. Soalan nombor 50. Dia suruh awak sambungkan perkataan ni. Yang ada ta marbutah dekat situ. Dekat sini yang banyak salah, ramai salah kat sini. Mengakibat, sebab asal soalan dia qaf, bata macam ni. Soalan dia macam ni. Yang ada mengakibatkan. Dia ada tambah daripada depan ni akibat, lepas tu dia letakkan macam ni kat ujung. Dia suruh awak sambungkan perkataan ni. Tu yang kat sini ramai salah dekat bahagian sini. Macam mana cara nak menggabungkan huruf ta marbutah ni ke kaf ni. Tu yang bila disambung, sini dah salah dah sini. Satu salah kat sini. Sebab ain ni tak tahu nak sambung macam mana. Sepatutnya ain bila sambung, terus sambung dengan macam ni. Ni. Kat sini ramai salah, sini dan sini. Dua tempat salah. Soalan tu memang agak tinggi jugalah level dia. So jawapannya betul ni. Jawapannya betul ni. Jadi awak boleh buat dia punya jawapan ni. Ada tak yang betul kat sini buat jawapan ni? Ada yang betul? Yang betul, okey, bagus, tahniah. Tapi masa periksa, salah. Ada juga kot rasanya, nanti saya tengok balik. Rasa macam ada seorang juga rasanya yang betul. Yang betul kat bahagian tu. Satu je, seorang. Okay, dah. Dah salin dah? Habis dah? Ada apa-apa nak tanya soalan? Ada yang tak faham? Faham Okay, sebab saya nak padam ni. Saya nak padam. Takut tak muat pula. Yang ni saya padam dulu. Saza, saya punya tinggal lagi satu. Apa dia? Saya punya yang whiteboard tu. Oh, tinggal lagi satu. Okay. Yang last tu nanti saya suruh awak share. Boleh? Okay.
Lepas tu kemajuan. Kemajuan siapa? Alisha Irdina. Okey, Alisha Irdina, macam mana nak eja kemajuan, Alisha? Kaf. Sekejap, saya minta. Sekejap. Padam tadi. Okey, kaf. Mim. Mim alif. Mim alif. Jim. Jim. Waw. Waw. Alif. Alif. Nun. Okey, ni senang. Ni ramai yang betul. Kemajuan. Kan? Sudah kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Tak apalah, kemajuan terskip kan. Terskip, tak apalah, kemajuan. Kemajuan. Dia punya soalan asal dia ialah kaf, lepas tu mim alif, jim waw, alif nun. Macam tu. Ni dia asingkan kotak, ni dia asingkan kotak. Dia suruh awak macam mana nak gabungkan. Kalau ada yang salah tu, silap dia pergi sambungkan waw dengan alif ni kan. Okey, itulah jawapan dia. Saya harap ramai yang betul lah Okey, so settle yang ni. Okey, seterusnya. Ustazah. Ha. Tadi saya tulis yang nombor 7 je lah. Awak tulis nombor 7. Nombor 7. Tadi saya tulis nombor 7 je. Boleh? Okey, Nanti boleh. awak share nombor 7 tu Okey. Okey, kita try lah tengok jadi tak. Takut tak jadi. Okey. Okey, seterusnya. Apa tadi? Kebijaksanaan kan? Okey, kebijaksanaan. Siapa nak jawab? Siapa? Alisha dah sudah. Kisha Amani. Okey, Kisha. Kaf. Berikan padam sekejap. Okey, Kisha, kebijaksanaan. Juga? Kaf. Yalah. Kaf. Kaf. Ba. Ya. Jim. Kof. Sin. Alif. Nun. Alif. Hamzah. Nun. Okey, betul ke salah? Betul. Betul. Okey, siapa yang jawab macam ni? Kebijaksanaan. Angkat tangan. Okey, bagus. Siapa yang jawab macam ni betul, bagus. Siapa yang salah awak kena buat pembetulan 3 kali tau. 3 kali. 3 kali pembetulan. Okey, next. Pembangunan. Pembangunan siapa? Khairul Anwar. Siapa Khairul Anwar? Saya lupa lah. Hafizul Itu bukan? Betul. Okey. Hafizul. Pembangunan macam mana nak eja pembangunan? Pa. Mim. Ba. Alif. Ga. Waw. Nun. Okey. Betul ke salah? Betul. Jawab. Confused tu. Betul ke salah? Betul. 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 Humaira kata betul. 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 Betul Salah. Kenapa salah? Tengok betul-betul. Sebab Bukan. Itu Salah. apa? Itu bukan. Tentu pembangunan. Tahu tak apa. Itu pembangunan, bukan pembangunan. Dah jadi cerah. Salah. dan Titik tu je salahnya. Sebab itulah kalau Jawi ni
Awak Ini tak payah lah. sikit pun tak boleh silap. Lagi satu saya nak tegur. Hari tu saya ada jumpa dia buat titik kan macam titik ta ni kan. Dia buat titik macam ni titik dia macam ni Mestilah. Dia punya titik dia macam ni je. Eja Jumaat, Jim, Mim, Ain, Ta kan. Ta macam ni je. Betul ke salah? Ada 2 orang tak silap saya. Dia buat titik dia. Kalau titik 3 tu katalah Eja apa masyarakat Eja masyarakat Mim, Shim kan. Dia eja macam ni je. Betul ke salah ni ejaan ni? Salah. Salah Melainkan kalau awak sekolah menengah tu lain cerita. Sekolah menengah awak nak buat darjah kan. Tak apalah awak buat dash macam tu je. Tapi untuk sekolah rendah awak kena buat titik dia. Kalau 3 buat titik betul-betul 3 titik. Kalau 2 kena buat 2 titik macam tu. Saya nak ingatkan tahu. Sebab saya nak jumpa 2 orang hari tu perempuan. 2 orang yang buat macam tu. Okay. Okay, seterusnya betulkan balik ni. Titik dia kena ada 3 pembangunan. Siapa yang buat salah buat pembetulan. Okay. Okay, yang terakhir. Okay, yang terakhir saya nak minta siapa tu? Saya. Nak minta si apa nama ni? Amirah. Ya saya. Bukan awak. Amirah, okey. Saya nak share Ustazah. Awak tekan dekat, awak ada tak butang share dekat awak punya tu, dekat sebelah raise hand tu, you are presenting tu. Awak share dia akan, saya punya ni akan tertutup. Okay, jap. Cuba. Sebab untuk next time saya nak boleh untuk orang lain boleh guna. Yang pakai phone pun sebenarnya boleh je sebenarnya. Cuba. Boleh tak? Dapat tak? Tak boleh? Saya dah tekan dah yang present tu lepas tu. Dia akan automatic. Saya punya akan tak ada. Ni saya tutup saya punya. Cuba awak ni. Boleh tekan. Boleh tekan. Present now. Tekan present now. Present now. Lepas tu dia akan keluar dekat situ ada Chrome tab, ada window, ada entire screen. Awak pilih yang Jamboard tu, yang ada warna orange. Jamboard ni punya dia punya tu. Ada tak Ustazah? Ada. Okey, ada. Okey, sekarang ni semua nampak ke apa yang Amirah share kan? Dekat saya. Dekat saya ada. Tak jadi, apa yang tak jadi tu? Ustazah, kita buat dalam buku. Apa yang terbuat dalam buku? Yang soalan tadilah. Memang kena buat dalam buku. Cumanya yang Amirah ni Saya dah buat. Buat laptop. Sebab dia guna laptop. Jadi saya minta dia gunakan Jamboard tu sebab tak ramai yang guna laptop kan. Jadi yang guna Ustazah. Sebenarnya saya dah buat semua lah. Tu saya kata 7 saya padam balik. Awak padam balik. Alah hai, ingatkan awak belum buat lagi tadi. Tak apalah. Dah buat lah. Saya kata nombor 7. Tak apa. Sorry lah miscommunication. Okay, kita tengok apa yang Amirah share ni. Dekat sini dia punya ejaan dia. Cuba sebut balik Amirah. Baro, lam, nun, dal, sin, kaf, nun. Okay, betul ke salah? InsyaAllah. Okay, betul ke salah? Siapa yang betul? Angkat bagi good. Okay, betul. Tahniah. Terima kasih juga Amirah kerana telah berkongsi
jawapan dengan yang lain. Kalau misal kata ada yang guna Jamboard, ada tak yang guna whiteboard? Whiteboard dekat dalam ni dia panggil Jamboard. Dia tulis kat situ whiteboard tapi dia punya apps dia adalah Jamboard. Ada yang guna tak? Ada yang guna ada lagi yang guna? Boleh tak share? Kalau dia buat macam Ustazah. ha, Macam mana nak stop present dia? awak tekan balik dekat present tadi tu. Lepas Kalau tak tu apa, saya share ni dia automatik akan tak jadi dekat awak tu. Dekat saya dah, okey dekat awak dah. Automatic close kan? Dah tak ada kan? Keluar yang saya dah. okey. Cumanya saya nasihatkan orang lain saya nasihatkan semua. Andai kata kalau kita masuk dalam mana-mana Google Meet, jangan tekanlah yang share tu, nanti keluar apa benda yang awak share. Nanti dia mengganggu mengganggu orang lain. Macam itulah. Betul. Okay. Okay, so ni dah selesai. Saya harap semua betul lah. Tak ada lagi lah mengulangi kesalahan yang sama untuk masa akan datang. So kita nak masuk, boleh dah tutup awak punya buku tu. So awak tandakan lah right ataupun salah. Kalau salah buat pembetulan. Kita nak masuk dekat tajuk baru. Pukul apa dah? Dah ni dah berlebih masa. Saya cadang nak buat setengah jam je. Okay, kita masuk tajuk baru hari ni. Okay. Nampak ke? Nampak tak? Nampak. Okay, nampak. Nampak. Okay. Ustazah tu muka surat berapa? Yang ni sekejap. 55. 55. Ya, 55. Muka surat 55. Muka surat 55. Ada yang baru nak buka Kalau baru nak buka tak apa. Baru nak buka, okey buka. Hatiku yang karam. Okey. Dah Semua dah standby dengan buku? Okay, kita cuba masuk dalam dua page. 2 pages ataupun 3 pages lah. 3 pages. Kalau sempat Kalau tak sempat nanti kiranya saya punya quiz tu kira awak punya bahan lah. Macam tu. Sebab quiz saya lepas ni berdasarkan apa yang kita belajar dalam buku teks hari ni. Okay Okay. Ada siapa-siapa nak baca? Oh, Zulaika nak baca ke? Angkat tangan, siap-siap. Awal-awal lagi dah angkat tangan. Siti Zulaika nak baca Zulaika ada ke? Tak ada menyaut pun. Panjang umur. Zulaika nak baca ke? Okey, tak ada dengar suara, mungkin tertekan ke apa kan? Okey, Wan nak baca? Wan is ni Wan ke siapa? Irfan. Irfan Haziq. Oh, Irfan Haziq. Okey, Irfan Haziq. Okey. Irfan nak baca, okey. Konsep apa tu? Tajuk dulu. Yang mana? Ni. Yang mana kuning ni? Kesenian. Oh, kesenian Islam, lambang kepatuhan. Okey. Konsep kesenian Islam. Kesenian Islam bukanlah seni yang seni yang menumpukan agama semata-mata, malah
merangkumi kebudayaan Islam yang kaya dengan pelbagai karya. Kesenian ini juga merangkumi berbagai-bagai seni tanpa sejak abad ke-7 Masihi oleh Sekejap. Seni tanpa Tompok. Kesenian ini juga merangkumi berbagai-bagai seni tampak sejak abad ke-7 Masihi. Tampak ni macam dah wujud sejak abad ke-7 Masihi. Ni perkataan tampak. Tampak sejak abad ke-7 Masihi oleh penduduk wilayah-wilayah Islam serta daripada bidang-bidang yang berbeza. Bidang-bidang tersebut ialah seni khat, seni lukisan, seni muzik, seni suara dan juga seni tembika. Kesenian Islam terbahagi kepada 4 bidang utama iaitu seni melalui pendengaran seperti muzik, deklamasi, puisi, prosa dan seni suara. Seni melalui penglihatan seperti seni bina, seni lukis, seni hias dan seni pakaian. Seni melalui penglihatan dan pendengaran seperti di rumah. Drama. Apa tu? Tablo dan filem. Seni melalui pembacaan seperti hasil karya sesuatu. Hasil karya sastra. Okey, terima kasih Irfan. Okay, kita tengok balik. Konsep kesenian Islam. Okey, kesenian. Seni tu seni adalah kesenian Islam lambang kepatuhan. Tajuk dia. Kemudian konsep kesenian Islam. Kalau ikutnya kesenian Islam ni dia kata kat sini bukanlah menumpukan pada agama. Bukanlah maksudnya kalau kesenian Islam ni dia fokus kepada ibadah ke kepada agama Islam, tak. Bukan, tapi dia merangkumi kepada kebudayaan Islam yang ada karya. Contohnya dekat sini dia kata bidang tersebut ialah seni khat, seni lukisan, seni muzik. Kalau seni khat tu memang agama Islam je lah yang ada seni khat tu kan. Tulisan khat yang awak akan belajar mungkin lebih kurang dalam 2 bulan lagi. Awak akan masuk seni khat. Kemudian seni lukisan, contohnya seni-seni yang kalau awak perasan kalau dalam kad ataupun kad raya ke, kad ataupun dekorasi dekat masjid ke, dia menggunakan lukisan-lukisan yang dia punya bentuk, reka bentuk tu kalau kita tengok aja kita tahu, oh ni mesti tentang Islam, lukisan-lukisan tu. Kemudian seni muzik, kalau misal kata seni muzik ni dia lebih kepada contohnya padang pasir kan, rentak padang pasir. Kalau nasyid tu rentak Misri, nama rentak tu. Kalau macam apa yang kalau nyanyian biasa tu, muzik biasa tu contoh macam rentak yang Siti Nurhaliza tu bawa, apa nama tu, rentak Allahu Akbar kabira, lupa pula masa ni yang Nur Aniza Idris bawa tu kan, apa nama rentak tu tapi ingat rentak muzik tu dia bawa Allah lupa pula. Itulah dia punya ada rentak-rentak dia. Kalau Islam rentak padang pasir, rentak Misri. Kalau yang bukan rentak Islam yang Islami punya dia nama rentak, tak boleh lah ingat, saya dah lupa lah. Time ni lah lupa. Tak boleh ingat lah. Macam rap, hip hop, tu rentak balada, macam tu lah lebih kurang. Kalau yang Nur Aniza tu rentak, tak ingatlah saya, yang Siti Nurhaliza bawa tu. Macam tu lah maksudnya. Okey.
Kemudian seni suara, macam kalau kita ada taranum kan, kita melagukan bacaan dalam Al-Quran. Kemudian ada seni tembika. Seni tembika ni pun kalau tak ada dalam buku ni, awak boleh google lah macam mana dia mengukir tembika. Tahu tak tembika tu apa? Tak tahu. Awak tak tahu tembika tu apa? Tembika tu adalah pasu yang diperbuat daripada tanah liat. Kalau awak sebelum ni, macam saya masa zaman kecil dulu ada PSV saya punya waktu seni tu, kita orang kena buat tembika sendiri. Maksudnya kena pergi dekat sungai, tepi-tepi sungai tu, dekat tebing tu ada macam tanah liat kan. Memang betul-betul tanah. Dia buat cawan apa? Ambil bukan yang tanah liat awak punya plasticine tu bukan tau. Itu bukan, itu plasticine. Ni memang ada tanah liat yang awak kena pergi dekat sungai, tebing-tebing sungai awak kena ambil. Lepas tu awak kena bentukkan dia jadikan pasu. Lepas tu dia dah keras, lepas tu baru kita ukir dia. Macam kalau yang tembika yang orang jual tu dia ada siap bakar semua kan. Dia adalah dia punya cat apa semua. Ni dia kalau dia nak ukir tu dia adalah cara dia. Nak ukir ada dia punya pisau dia untuk menjadikan tembika tu ukiran dia cantik. Kalau awak boleh google lah macam mana seni tembika ni. Dekat pasu tu. Okay, seterusnya kesenian Islam terbagi dekat sini ada 4 dibagi. Dia kata yang pertama melalui pendengaran yang macam tadilah muzik, lepas tu ada puisi, lepas tu prosa. Prosa ni saya tak pasti apa benda. Sebab saya pun jadi macam confused kan ni prosa apa dia prosa. Kalau awak boleh google lepas ni, saya pun nak try google juga. Tadi saya dah tengok dah, saya dah baca dah sekali lalu tapi tak jumpa pula perkataan prosa ni tadi. Kemudian seni suara yang tadilah saya cakap yang melalui pendengaran. Kemudian melalui penglihatan mata kita, kita tengok seni bina masjid. Contohnya masjid Sendayan kan. Dibina berapa dia punya berapa kubah dia adakah dia menggunakan, ada juga masjid yang dia tidak menggunakan paku. Adalah macam-macam seni bina dia. Kalau dia ikut seni bina dekat luar negara, dekat negara Arab kan, dia ikut seni bina Masjid Nabawi, lepas tu dia ikut macam mana dekat Masjidil Haram, tu semualah dia punya seni bina dia, keunikan dia. Okay, seni lukis pun sama, seni hias ni macam dekorasi lah, dekorasi. Hias rumah. Hias rumah lebih kurang lah. Katalah awak nak buat dekat rumah awak tu ada satu tempat untuk solat. So macam mana nak dekorasi, nak menghiaskan tempat solat kita tu dengan Islamic punya design, macam mana kan. Ada pula lah dia punya seni dia kan. Lepas tu seni pakaian pun macam tu juga. Contoh corak batik kan. Okay, seterusnya seni melalui penglihatan dan pendengaran seperti drama, lakonan yang ada dekat TV kan, drama-drama yang tak kira lah bersifat Islamik atau tak kan. Itu semua adalah seni, kesenian. Kemudian tablo ni pun saya tak sempat check tadi. Saya dah baca tapi saya tak sempat nak search sebab ada tetamu datang tadi kan. Tablo ni pun awak boleh search apa benda tablo. Dekat sini dia tulis lakonan pentas yang pelakon-pelakonnya tidak bercakap atau bergerak. Saya pun tak pernah dengar lagi. Tak pernah tengok. Lepas ni kena tengok nampaknya. Kalau ada yang lepas ni yang memang dah tahu tablo ni apa, mungkin dia boleh nampak lah. Macam saya memang tak pernah tengok lagi. Tablo ni apa benda. Bolehlah google lepas ni nak tengok kat YouTube ke kan macam mana sebenarnya tablo ni. Okay, seterusnya dan filem. Filem yang awak tengok tu lah. Tak kira lah awak tengok filem Boboiboy ke, awak tengok filem yang tak kira lah apa benda filem kan. Tu semua adalah seni lakonan. Kemudian seni melalui pembacaan seperti hasil karya sastra, penulisan. Orang tu menggunakan bahasa-bahasa, perkataan-perkataan yang puitis. Dia menyampaikan sesuatu, dia punya idea dia tu kan. Contohnya karya Samad Said kan. Karya siapa lagi yang selalu menceritakan, menukilkan tentang motivasi. Itu semua adalah karya-karya yang kreatif lah. Contoh kalau macam pantun kan, kalau pantun tu kat belakang-belakang dia tu semua, kalau AN dekat belakang sampai ke sudah AN dia semuanya. Bukan senang kan nak buat pantun kan. Pantun, katalah pantun 2 rangkap je kan. Macam mana nak susun dia punya hujung-hujung ayat tu sama kan. Bukan senang, saya pun tak pandai.
Okey, seterusnya. Mengapakah seni penting kepada kita? Kenapa? Rasa-rasanya kenapa? Kalau tak ada seni semua ni tak ada kat dalam hidup kita, agak-agak hidup kita seronok tak? Kalau tak bahagia. Tak ada benda yang macam apa, tak ada filem, tak ada cerita, menengok muka sendiri je, maksudnya tak ada drama, tak ada kesenian-kesenian yang kita tengok rupa bentuk bangunan semua petak je, tak ada nampak buruk. baju pun semua warna je, tak adalah corak bunga ke corak geometri ke corak abstrak, tak ada. Kosong semuanya. Agak-agak cantik ke? Tak cantik kan? So seni ni adalah merupakan satu keunikan. Keunikan. Macam kita tengok sama juga macam orang menari, bukan menari, menyanyi. Menyanyi kalau satu jenis rentak aja kan, tak adalah hip hop, tak adalah rentak yang pandang pasir, tak adalah rentak balada, tak adalah yang lain-lain tu kan. Maksudnya dia sama je. Sebab ada orang taste dia berbeza kan. Ada orang yang suka rentak dia jenis slow, ada yang jenis yang heavy metal kan, yang Set. Apa dia? Lagu sedih. Yelah, ada orang yang lagu sedih, ada orang yang suka yang lagu yang ceria-ceria kan. Jadi tak sama. Kalau kita samakan memang akan ada lah yang boring dengarnya kan. Sebab Kan? semua orang tak sama kehendak dan kemahuan masing-masing kan. Ada masing-masing punya cita rasa. Okey, seterusnya muka surat berapa dah ni? Ui, dah tinggal 8 minit. Nak buat live quiz lagi ni. Okey, lepas tu tengok kat sini saya kena baca je lah. Kesenian mengikut perspektif Islam, seni merupakan sesuatu yang elok, lembut, indah, senang didengar atau dilihat. Maksudnya seni ni satu yang bila tengok tu kan menyedapkan mata kan, lembut, kreativitinya bila tengok tu bestnya macam manalah dia buat macam ni kan, macam tu. Indah, senang didengar kalau orang mengaji, kalau orang mengalunkan bacaan ayat suci Al-Quran dalam keadaan yang bertaranum kan, dilagukan. Lepas tu melihat pula drama-drama yang membawa kepada unsur-unsur yang boleh membawa keinsafan. Kita tengok tu macam sejuk je kan. Seni juga ialah ciptaan yang berbentuk keindahan atau sesebuah karya yang dizahirkan. Awak tengok perkataan yang saya sebut ni. Tengok sebab lepas ni saya nak awak jawab soalan kuis tu, perkataan-perkataan yang ada ni yang keluar. Melalui daya kreatif dengan jiwa dan perasaan serta sesuai dengan fitrah kejadian manusia. Saya boleh besarkan tak? Okey, boleh besar. Okey, seterusnya. Terdapat 2 tujuan seni iaitu ada tujuan seni, kenapa seni tu dibuat. Yang pertama, seni untuk seni, bertujuan untuk seni sahaja dan orang yang mencipta seni bebas berkarya. Contohnya, seni untuk seni tu dia untuk kepuasan diri dia ni. Contohnya dia melukis. Dia ni suka mengeluarkan idea dia, suka menterjemahkan apa yang ada dalam fikirannya dalam bentuk lukisan. Dan dia melukis, mungkin tengah relax, dia pun lukislah apa yang ada dalam kepala otak dia kan. Lepas tu katalah orang yang melukis ni memang sampai satu tahap dia boleh sampai menjual hasil lukisan dia. Jadi seni tu hanya untuk diri dia sahaja, untuk dia bebas berkarya, untuk dia terjemahkan apa sesuatu. Contoh macam kalau kita ni ada dulu Ujang, kalau tak silap saya, kalau awak pernah tengok lah kartunis Ujang. Dalam ada komik-komik dia selalu melukis watak-watak yang ada unsur-unsur kebaikan dalam tu. Kalau watak Ujang tu itu salah satulah Okey, kemudian contoh lain, seni untuk masyarakat bertujuan supaya masyarakat memahaminya untuk kegunaan kemasyarakatan. Contohnya lah Upin dan Ipin. Siapa tengok cerita Upin dan Ipin? Omar dan Hana. Lagi apa lagi? Yang satu lagi tu Didi and Friends. Semua tu ada dia punya unsur-unsur kebaikan yang saya nampak. Dia dalam cerita Upin Ipin contohnya, dia tak adalah membawa sangat kepada Islamik, tapi daripada cerita dia tu, dia banyak memberi pengajaran, banyak memberi info tambahan daripada benda yang kita tak tahu jadi tahu. Contohnya macam yang selalu anak saya buka
yang cerita dia dia kena tinggal dengan datuk dia, bukan datuk dia, datuk jiran dia tu, dia tinggal dan dia pergi mencari siput sedut. Dekat situ pun saya pun bila tengok sebab saya bukan penggemar siput sedut. Jadi bila tengok bila Upin tu tanya, kenapa kena tak boleh terus makan? Kenapa tak boleh terus masak? Lepas tu atuk dia kata, dia kena rendam dulu dengan kelapa, dia kata. Kalau tak nanti bau lumpur. Saya pun ya ke? Nampak tak dekat situ? Jadi seni tu dia kadang-kadang dia membawa maksud tersirat yang membolehkan kita dapat ilmu tambahan. Macam contoh kalau Umar Hana pula dia lebih kepada membawa kepada doa-doa kan. Doa-doa dia suka bawa. Lepas tu Didi and Friends pun lebih membawa kepada adab-adab dalam masyarakat, dalam pergaulan antara sahabat. Macam tu benda macam itulah sebenarnya yang kita perlu ketengahkan. Boy kan, pun sama juga dia ada unsur kelakar dekat situ kan. Sambil unsur kelakar pun dia ada yang jenis sampai ke dunia luar, dia punya animasi tu kan. Tapi memang bagus lah benda tu memang menyeronokkan. Okay. Seterusnya, hukum asal kesenian dan hiburan adalah harus tetapi menjadi haram kerana wujudnya perkara-perkara yang bertentangan dengan syarak. Maksud dia macam ni. Contohnya nyanyian. Hukum asal kesenian menyanyi ni adalah harus bagi lelaki. Boleh nak nyanyi, awak nak nyanyi dekat tempat terbuka, awak nak nyanyi walaupun suara sumbang mambang pun awak tak kisah, tak ada haram pun. Nyanyilah. Walaupun ada yang suka menyanyi dalam bilik air kan. Mandi berjam-jam sebabkan dia bernyanyi-nyanyi kan kat dalam bilik air tu kan. Okey. Kalau bagi perempuan pula, dia harus boleh menyanyi tetapi hukumnya akan jatuh haram bila ada orang yang bukan mahram mendengar suara dia. Sekarang dia punya statement ni dia agak, kalau orang tak berapa nak faham, dia akan kata, habis tu artis-artis yang kat luar tu, contoh Siti Nurhaliza, Nurhaliza Idris, siapa-siapa yang Aina Abdul, siapa-siapalah yang awak kenal, yang famous kat luar sana tu, kalau awak kata, habis tu macam mana tu dia orang Ustazah? Kalau ikut sebenar hukumnya adalah haram sebab dia punya suara tu adalah aurat. Melainkan kalau perempuan tu dia hanya bernasyid, hanya menyanyi untuk dalam khalayak perempuan sahaja. Maksudnya kalau ada pertandingan nyanyian, boleh diadakan pertandingan nyanyian. Tapi di kalangan yang mendengar tu hanya orang perempuan sahaja. Tu tak apa. Tapi kalau ada lelaki dekat situ, dia dah jatuh hukum haram dekat situ. Sebab suara perempuan adalah aurat. Tapi benda ni dia masih lagi ada macam perdebatan jugalah. Ada juga yang kata boleh ni. Tapi wallahu alam. Dia punya kesimpulan muktamadnya tu yang setakat yang saya tahu memang haram. Tak boleh. Kalau lelaki je yang dibolehkan. Perempuan hanya untuk perempuan sahaja suara dia. Okay, seterusnya. Menurut Islam, kesenian yang mempunyai nilai tertinggi mendorong ketakwaan dan budi yang mantap. Dia ada nilai-nilai tersendirilah yang membawa kepada ketakwaan. Alamak, 1 minit lagi. Kesimpulannya, kesenian Islam menghubungkan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, alam sekitar dan sesama manusia serta makhluk lain. Adalah hubung kait di antara kesenian Islam tu dengan yang lain. Okey, kita nak masuk sebaik saya tak tekan end call. Kalau tak habis Google Meet ni. Saya nak masuk live. Quiz. Sekejap kejap ya, saya tak buka lagi dia punya ni. Mana saya punya ni? Sekejap mana dia punya? Sekejap. Okay, nampak tak? Sekejap link. Okay. Dah paste dekat situ.
Oh, Akil Story pun aku hantar kamu. Oh, ada Akil Story, saya tak pernah dengar pula. Akil Story, entah. Ada Akil Story. Jelas saya pun tak pernah dengar. Akil Story tu dekat mana? YouTube. Nak cari jugalah. Yelah, benda-benda yang baik ni kena ni lah kan. Kena share. Kadang-kadang kita dapat ilmu baru juga walaupun yang ni kan untuk berbudak. Akil Story. Akil Story ni Indo tu lah. Wow, bagus juga ni Akil Story ni. Akil Story dalam bahasa Inggeris pun ada. Bolehlah subscribe. Okay, thank you info Akil Story Langsung subscribe. Okay, berapa orang kita? Kita ada 28. 28 baru 22. Baru 22. Saya tunggu lagi. Aduh. Tidak. Ini belum. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Tak dengar suara Ustazah. Tak dengar? Saya dah terus mulakan. Apa yang tanya soal? Type nama betul type nama betul. Yang tadi ada yang buat tanda soal. Saya tak tahu sebab nanti saya nak masukkan markah TP awak. Saya tak tahu tu siapa. Tolong masukkan nama betul Nama betul dan kelas sebab ada nama yang sama kelas lain-lain.
dah sudah boleh keluar dah nanti saya akan share siapa pemenang di dekat dalam WhatsApp. Okay, terima kasih. Terima kasih Tata. Assalamualaikum. Okay, sama-sama.